Hargai mereka yang berada di sekeliling kita, tuan-tuan. Mereka ni, tuan-tuan, ada batas tau. Bila buat baik dengan kita, berkhidmat dengan kita. Suami kita ada batasnya, tuan-tuan. Isteri kita pun ada batas. Betul tak? Baik macam mana pun dia dengan kita, tuan-tuan, satu hari nanti Allah akan panggil dia. Isteri saya baik saya dengan saya, tuan-tuan. Jaga saya, Allah. Saya bekerja, saya nak pergi berkhidmat, saya nak pergi jaga mak saya. Dia bagi segala-galanya kepada saya. Tetapi, tuan-tuan, kita kena tahu dia ada had dia. Dia ada batas dia. Dia ada waktu dia. Faham? Kita tak tahu ke depan macam mana. Kalau Allah panggil dia, kalau Allah jemput dia, tuan-tuan. Jadi hari ini, tuan-tuan, selagi mana mereka berkhidmat dengan kita, selagi mana mereka ada di sisi kita, selagi mana mereka berusaha untuk keluarga, hargai dan hormati. Selagi mana mereka masih lagi berjuang di sisi kita, tuan-tuan, maka jadikan ia satu penghargaan yang sangat luar biasa. Keluarga adalah tempat kita menanam ketaatan dan ibadah kepada Allah yang sangat luar biasa. Walaupun mereka tak balas. Kak, mak, adik, kita khidmat dengan suami kita. Suami kita buat tak layannya dengan kita. Tak apa, itu ibadah kita. Ibadah kita kepada Allah. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita curahkan segalanya, tuan-tuan, tapi tidak dibalas seperti mana yang kita inginkan. Tak apa, jangan ungkit. Kita dah selesaikan tugasan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah terbaik pada hari ini, tuan-tuan, iaitu kita bersama dengan keluarga kita. Faham? Allahu Akbar. Terima kasih kepada mereka yang sentiasa, tuan-tuan, mengutamakan keluarga, memberikan terbaik kepada keluarga.